Hai guys, hari ini aku nak vlog dengan menggunakan DJI Osmo Action 6. Jom sama-sama kita tengok kualiti video dia. Apa yang best kali ni, dekat dalam Osmo Action 6 ni dah ada filter. So korang tengok situ ada macam-macam jenis filter, seakan-akan macam Fujifilm punya filter. So aku ambil WT dan korang boleh adjust berapa persen yang korang nak pakai. Guys, sekarang ni aku berada dekat area Petaling Street. Aku menggunakan internal mic. Sekarang ni aku nak tukar. Aku gunakan external mic yang ni. Okay, jom kita try. So, sekarang ni aku dah onkan microphone. Dekat belakang lorong ni memang bising gila. Bunyi orang masak, bunyi angin aircon semua tu. So, korang dengar sendiri macam mana sound dia lepas aku gunakan microphone daripada DJI ni. So, korang dengar lah dia punya quality sound jelas ke tak, clear ke tak dengan menggunakan microphone ni. So, sekarang ni aku berada dekat belakang ke area Petaling Street ni yang sangat famous, bangunan baru ni. Nampak ni? Merdeka 118 dekat sana. So korang kena berdiri dekat area arrow ni. Lepas tu ambil gambar dekat sini. Nampak? Apa yang best kali ni, Osmo Action 6 ada keluarkan macro lens. So apa yang aku buat, aku try ambil video kucing yang ada dekat area situ. Jom guys, kita tengok. Apa yang best kali ni, Osmo Action 6 dia menggunakan 1/1.1 inch square sensor. Apa benda tu? Kalau korang tengok sini sebenarnya dia boleh shoot open gate. Open gate ni digunakan untuk korang edit kemudian adjust korang punya video size tu ikut pada YouTube punya size ataupun TikTok ataupun IG Reels yang style menegak macam ni. Senang kan? So lepas ni tak payah nak shoot 2 kali, shoot sekali korang boleh edit kemudian. Memudahkan betul. Aku memang suka part ni. Guys, cuaca petang ni memang nice gila. Aku takut hujan sebenarnya sebab dekat area Cyberjaya hujan. Tapi dekat area Petaling Street ni okey je, tak hujan. So, sekarang ni aku nak tunggu sunset sikit. So macam biasa dekat area Petaling Street ni memang ramai orang, ramai foreigner. Memang best gila kalau nak pergi photoshoot kat sini. Dan guys, aku gunakan mikrofon ni sambil berjalan. So hopefully korang dengar suaraku dengan jelas. Dan aku boleh monitor suaraku sama ada dia record ke tak. Dekat skrin ni dia ada warna hijau, dia ada indikator sama ada aku punya suara tu dia record ke tak. Sunset macam dah nak turun, tengok depan tu nampak macam sunset dah nak turun. Kat sini kedai yang famous dia punya cookies, memang ramai gila orang. Tengok ni ramai gila guys, ramai gila. Oh guys, aku terlupa dekat area Petaling Street belah belakang ni ada satu spot untuk korang ambil gambar, cantik tau. Dekat bahagian lorong dia ada banyak tanglong. Lepas tu dekat bahagian dalam tu korang boleh masuk untuk ambil gambar. So jom kita tengok.
Apa yang best lagi kali ni, Osmo Action 6 dia ada variable aperture. Apa yang best dia boleh adjust daripada f2 sampai f4. Dan kalau korang tak nak guna yang manual, korang boleh gunakan auto ataupun fix 2.8. Jom guys, aku tunjukkan korang video waktu malam. So guys, belakang aku ni bangunan Merdeka 118. Nampak ni? So sekarang matahari dah tak ada, cahaya sunset dah tak ada. So sekarang dah low light punya version. Aku nak vlog dengan style low light pula. Jom guys. Guys, korang tengok dia punya video waktu malam. Ini adalah low light. Dan aku tak edit apa-apa, direct record menggunakan Osmo Action 6. So korang tengok dia punya colour. Aku memang suka gila colour. Lepas tu aku ada gunakan filter yang ada dekat dalam Osmo Action 6 ni. Lawa gila guys, nampak ni? Bukan tu je tau guys. Apa yang best dia, Osmo Action 6 ni dia boleh record menggunakan D-Log. Bagi siapa yang suka enhance korang punya video color tu, korang boleh shoot gunakan D-Log ni. Korang nak tahu tak apa yang best dia? Osmo Action 6 ni dia ada internal memory card. Saiz dia adalah 50GB. So katalah korang terlupa nak bawa memory card tu, tak perlu risau sebab dia ada internal memory card. So korang boleh vlog dekat mana-mana sentiasa dengan Osmo Action 6. So guys, itu adalah sikit sebanyak video ataupun vlog aku dengan menggunakan Osmo Action 6. Dan apa pendapat korang? Best ke tak? Korang boleh komen kat bawah, okay? Bagi aku memang sangat-sangat best dan aku tak sabar nak gunakan Osmo Action 6 ni dekat tempat lain pula. Jumpa lagi dekat next video. Bye. Assalamualaikum.